Assalamualaikum Ola. Okey, hari ini kita nak menghasilkan makanan daripada menggunakan bahan berasaskan pisang, iaitu kita ada daun pisang, kita nak bakar ikan, dan juga kita satu lagi kita akan buat sebentar lagi kita akan buat gulai riah pisang, ataupun bahasa baku dia gulai daging daripada umbut pisang. Ni saya nak tunjuk cara-cara nak ambil umbut pisang untuk buat gulai riah pisang campur tulang. Ni kita nak ambil ni, kita nak tengok yang ada pucuk macam ni. Yang ada pucuk macam ni baru dia ada umbut. Ni ada pucuk ni dia. Yang ada pucuk ni baru dia ada umbut. Kalau dia tak ada pucuk, umbut dia tak ada lah. Umbut dia tak apa elok. Letak ni putus. Ni kita pangkas. Kita buang. Baru kita ambil ini batang pisang, belum buang jadi riah lagi. Mula tu kita macam ni dulu. Tu dia nampak dah riah. Kita buat lagi sekali. Kita dorang sikit. Ni dipanggil riah. Tu dia riah dia. Ini riah dia. Ni kita buang, nak bagi dia lembut sikit, kita buang sikit lagi. Kita ambil yang elok-elok saja. Ini dia dah ni. Lepas tu kita potong macam ni. Ni dia panggil rambut dia ni, yang kita buat ni. Macam nak simpul ni, bila kita makan abang dia lekat, dia rengkuh. Rambut dia halus je. Rambut ni bahaya ni kalau kita makan buat gulai. Lekat dia nak lidah. Lepas ni kita ambil semua ni, kita basuh ayam, bau garam sikit. Kita basuh dalam besen tu. Sejak sat. Kita bubuhlah kunyit sikit. Garam sikit. Basuh bilah bagi elok. Terus kita simpan sekejap, lepas tu kita terus buat masak lah. Okey, jom kita mulakan untuk masakan yang pertama berasaskan daun pisang. Okey, yang pertama kita ada ikan. Kita ada ikan sekat merah yang telah dibersihkan. Okey, dan kita ada di sini bahan yang kita ada di sini adalah ini hasil kita dah tumis bawang merah, bawang putih, cabai kering ataupun cili kering, cabai besar, cili besar, dan juga sedikit cili padi, cili api, cabai Melaka orang kita kata, dan kita letak garam, gula, dan sedikit irisan daun kunyit. Letak api. Ini dia ikan bakar daun pisang kita. Sekarang kita nak berubah kepada menu kedua kita berasaskan bahan daripada pokok pisang, iaitu gulai umbut pisang. Untuk bahan-bahan dia kita perlukan yang pertama sekali kita ada bawang putih, bawang merah, halia yang kita rincit halus ataupun kita potong halus. Kita ada kayu manis, bunga lawang, dan telaga. Okey, kita juga blend sedikit bawang putih dan bawang merah, halia. Ini rempah kari, saya gunakan rempah kari Cawi. Okey, seterusnya kita
Dah nampak kita punya bawang ni dah semakin mengering dan nampak nak pecah minyak. Kita boleh masukkan kita punya rempah kari daging ataupun gulai daging tadi, ta'awin. Kalau sebelah baling memang wajib ada menu gulai riah pisang. Kalau sebelah ke atas sikit ni, ke utara lagi ni dia ada, tapi tak semua tempat ni. Jarang-jarang nak jumpa. Tapi kalau baling memang setiap kali kenduri memang akan ada menu ni lah. Okey, dah pecah minyak kita punya gulai. Gulai daging riah pisang kita ni. Kita boleh masukkan santan. Daging pun dah nampak empuk. Menyedapkan lagi kita punya gulai daging. Gulai daging ni biasanya kesik ni kita hanya masukkan dalam gulai daging. Kalau gulai ikan kita tak masukkan kesik. Gulai riah pisang daging kita dah mula menggelegak dan pecah minyak. Daging kita pun dah empuk. Kita boleh tutupkan api dan hidangkan. Okey, inilah dia dua jenis masakan daripada bahan yang dihasilkan daripada keluarga pisang. Daripada daun pisang kita ada ikan bakar, daun pisang bersama dengan daun kunyit dan sedikit cabai. Dan daripada umbut pisang ataupun riah pisang kita ada gulai daging bersama riah pisang. Selamat mencuba!